Dua kemah dah terpasang. Seronoknya sama-sama buat kerja. Allah selamatkan kamu. Daripada abang yang sentiasa menolong saya. Kita merancang, Allah adalah yang sebaik perancang. Dan serik untuk bersama kami lagi. Oh lama. Nampak tak apa yang saya nampak? Pukul 12.45 pun sampai. Gila lah. Ni masak. Ayah ni kan. Kalau diberi peluang, datang lagi lah. Apa yang sedap? Selamat lah sedap. Tak ada orang duduk, jangan kita bangun tidur kan. Tengok pun je lah selesa. Bawa landut. Tak sedar tapi je. Kita tak tahu macam mana nak fikir kan. Okey Ustaz, terbaik Ustaz. Apa yang sedap? Nasi lemak. Sedap tu dalam. Macam mana pengalaman? Bye. Ni kemah Ustaz Awi. Hours later. Okey, sekarang ni dua kemah dah terpasang. Ini kemah aku, ini kemah Zul dan Abang Ezri. Sejuk dalam ni, ada kipas. The next day. A few moments later. A few moments later. Pak dia yang ikut. Yang kecil ni. Ada tiang ni? Yang pendek tak ada, panjang. Cuba lock ni. Lock. Kalau nampak, buka air, tu buka. Itu saja. Apa kisah? Itu baru. Tidak setia. Dua. Semua kita tak setia. Seronoknya sama-sama buat kerja. Ustaz, hati. Terima kasih Ustaz. Bye. Semoga kami tidur dengan lena. ورحمة عند الموت ومغفرة بعد الموت وعلى آله وصحبه وبارك وسلم الحمد لله رب العالمين. Allah selamatkan kamu. Jom makan kek. Daripada abang yang sentiasa menolong saya. Doakan saya dilimpahi rezeki yang melimpah ruah. Gunakan rezeki panjang umur. Amin. Yang berapa? Yang ke-30 tu 30 tek. Saya 90-an. Oh ya kan. Makan dulu. Oh, kena makan. Kena makan. Kena paksa. Best lah. Kan, best kan? Kita kerja apa ni? 3 hours later. Dia nak bagi dia satu sahalam kena bakar. Ayam kena jadi apa? Di sini besar.
CD yang besar. Betul. Jap. Kenapa dia nak macam tu? Jangan dia. Semalam pun masih lagi dia nak datang, tapi ya kita merancang, Allah adalah yang sebaik-baik perancang. Semoga mudah-mudahan dengan apa yang kita buat ni ada keberkatan lah. Walaupun Datuk tak bersama kita, dan saya percaya Datuk bagi sebenarnya blessing lah untuk program ni. Saya harap begitu. Jangan apa nama, jangan selit untuk bersama kami lagi. InsyaAllah akan lebih baik. Di first time memang macam ni. Lebih terkurang, tak mahu banyak. Dan saya berterima kasih banyak-banyak kepada floor manager kita, Cik Azri. Tanpa dia rasanya tak jalan, dia tak ada orang nak buat, nak sanggup nak buat. Satu lagi saya nak cakap ialah mungkin lepas ni saya nampak kelab memakai aktif. Makai aktif tiap-tiap bulan ada aktiviti, insyaAllah. Jangan nak cakap apa dia. Gambar Elon kau masak? A few moments later. So, 2, 3. Minyak Minyak. Oh lama. Tadi orang pun datang ya? Confirm datang. Oh, abang pun tak tidur lagi. Tadi lagi bang. Masih awal lagi. Nampak tak apa yang saya nampak? Oh, ini tanduk. Kan? 1 hour later. Ini dia. Tengok pukul berapa? Pukul 12.45. Pukul sampai. Ui, gila lah. Macam mana duduk ni? Bos. Kita memang bakar-bakar. Kayu bakau. Lena dah kat ni dia. Nanti pergi dekat. Ui, kita hitam dah ni. Kau tak rasa kambing okey lah. Kau apa? Kau apa? Satu suku. The next day. Oh, tak kita Pisang goreng, ayam goreng. Ni teh masak. Ayah ni kan. Ayah. Tak. Tekan je. Ha. Still looking back, keep trying to figure out what I did do wrong. Every time I stumble in the dark, I'm picking up the pieces of my mistakes. Don't look me in the eye when I call you. Kuat. Kuat. Sibuk dia. Nak sakit. Morning. Oh. Wah, dia punya. Seri tak datang lagi. Kalau diberi peluang, datang lagi lah. Mandi nak terjun. Abang makan nak terjun. Habis. Sedap. Apa yang sedap? Apa yang sedap? Selamat lah sedap. Bukan karaoke sedap. Ui, Eh, pun best. tak nak lepas main. Tak ada orang duduk. Saya bangun tidur kan. Dah tengok. Macam nak selesa. Kaki kat atas. Bawah lendut. Selesa dia punya tilam angin dia dah bocor kan. Dia macam. Walau Macam kan.
Since cakap tak. Oh. Dah lama tak tunggu main film video dah bawa nak bangun ni tidur macam tu kepala ke bawah. Dia selesa lah kan dia tempat dia okey. Duduk tunggu dia. Oh tunggu dia tak tahu sedar diri tu dah lah. Tak sedar tapi dia tak tahu macam mana nak fikir kan. Dah kan cakap tu kan dia marah. Dia marah dia cakap apa? Ustaz tak payah nak ajar banyak kali. Padahal semalam dia tadi jumpa. Oh dah. Okey. Okey Ustaz. Terbaik Ustaz. Terima kasih Ustaz. Terima kasih support. Terima kasih support. Jumpa akan datang Sedap tak? Sedap tak? Tak. Apa yang sedap? Nasi rumah. Nasi lemak. Lagi. Beras dengan bawang Nasi ayam. Awak main apa? Asyik. Buat apa? Istana. Pasal. Lubang. Ha? Buat Mana? lubang. Lubang. Mana lubang? Tak nampak lubang. Ni. Dah nak lalu. Apa? Nanti itu dah tu ah. Oh, jangan lalu. Kat sini best Dia punya tapak dia best. Mandi. Susah? Oh, susah? Okey, tapak ni. Nak mandi. Nak mandi. Ya Allah. Susah tu dalam. La ilaha illallah. Okey, ini kemah, salah satu kemah kaum wanita. Macam mana pengalaman? Best. Tapi bocor Bocor sikit lah, bocor sikit. Sebab semalam hujan lebat, tiba-tiba hujan lebat. Ni kemah lagi satu. Ni tengah buat apa Bezi? Keringkan kemah. Keringkan kemah sebab kita dah nak kemas. Buang pasir, buang air. Okey, ni pun satu lagi kemah. Kita kemas dan nak balik. Okay, ni kemah Ustaz Awi. Okey, ini lokasi kita bermasak. Untuk sarapan dah selesai. Kita tunggu makan untuk tengah hari pula. Dan makanan tengah hari pun kita dah settle siap. Iaitu nasi ayam special by Chef Wan. Anak konda.